Okay, so sekarang kita move kepada program ni. Program yang pertama ni, saya dah lama, dah 2-3 tahun dah idamkan nak buat. So idam. Jadi akhirnya kita berjaya. Kita buat Xinjiang ni adalah infografik dia, pergerakan dia. Kita tengok. Ni map dia. Scenic Xinjiang, ini perjalanan bandar-bandar dia yang menarik. Jadi Xinjiang ni kalau nak tahu, dia berada di utara China. Dia dianggap antara wilayah yang paling besar dekat China. Untuk customer yang mencari Xinjiang, dia adalah berbeza sebab dia berada di kawasan barat laut China. Dan selain daripada dia yang paling besar, kawasan ni adalah sangat luas. Jadi kawasan dia overall, dia punya ni adalah, dia bukan China biasa lagi. Dia dah luar biasa punya China. Kenapa? Sebab dia luar biasa. Sebab kita dapat lihat macam-macam elemen dalam tu. Kalau kita tahu Xinjiang, kita tahu puak-puak minoriti Cina, iaitu yang Turkik, bangsa Turkik, iaitu bangsa, dia sebut diri dia Uyghur. Kemudian mereka adalah Turkik. Turkik tu adalah Cina dengan Turki dengan orang Cina yang dah jadi, mereka tinggal di dalam negara Cina. Kemudian suasana dia Silk Road. Kalau kita ada Silk Road Maizara yang 8 hari 7 malam. So ini adalah lebih extension dia, sambungan dia, iaitu suasana Silk Road. Lepas tu kita akan dapat banyak komuniti Islam dalam tour ni. Dan masa yang sama kita juga ada landscape yang pelbagai-bagai. Kita akan terangkan apa yang landscape pelbagai-bagai ni. Sebab itu bila kita pergi ke Xinjiang, bila kita, kalau tuan-puan mungkin ada yang dah pernah pergi, tapi ada banyak wilayah China ada, Xinjiang ada utara dengan selatan ataupun west atau east dia guna juga. Jadi kita akan tahu yang dia adalah seluas mata memandang, iaitu maknanya dia lebih luas. Lepas tu dia lebih sinik dari mana-mana destinasi sebab dia luas tu. Kemudian dia lebih sinematik dan juga dia lebih rare. Bukan setakat sinematik yang besar luas tengok, tapi dia lebih rare untuk negeri China. Untuk tour-tour China yang kita dah buat, kalau kita dah pergi Silk Road, bila anda pergi ke sini, anda akan baru tahu, oh rare. Sebab apa? Bukan senang nak datang. So kami nak kena bagi tribute pada satu grup daripada kami punya loyal customer kita, iaitu UIA. UIA dah extended UIA. Mereka actually dalam kami plan-plan ni, mereka actually yang telah decide untuk buat Xinjiang dulu. Sebab original mereka nak pergi ke Rusia, tapi because of keadaan semasa, mereka buat keputusan mereka nak cover Xinjiang dulu. Jadi bersama mereka, kami design this program supaya kami berikan terbaik package Xinjiang yang kami namakan sebagai The Scenic Journey. Scenic Journey. Scenic Journey maknanya bukan salji saja, bukan padang rumput saja, bukan gunung saja. So kita datang dengan macam-macam different scenery yang kita rasa with this one tour, anda at least dah dapat cover kawasan-kawasan yang paling orang kata high profile jugalah dalam Xinjiang punya wilayah China ni. Jadi kalau sebab Xinjiang ni terlampau besar, ada banyak travel agent mungkin akan buat pergi kanas saja nak tengok scenery kan, ataupun mereka mungkin akan pergi duduk kat dalam bas, pergi sebanyak mungkin, nak stop pergi stop. Journey yang dalam bas. Sebab apa tahu? Nak compete untuk pelanggan yang tak nak bayar harga mahal. Tapi untuk Maizara, kami rasa kita ni orang kata bertuah ataupun kena bersyukur sebab pelanggan kita ni sebab dah tahu brand Maizara ni, mereka akan tahu kita akan design program dia mesti yang elok sebaiknya. So nak bagi sebaiknya, maknanya kita tak go for the lowest, the cheapest, the paling banyak sekali lawatan. Kita mesti design the best dan paling, orang kata program tu mesti high value kepada pelanggan kita. Sebab kadang-kadang kalau you pack sangat pun, you bagi sampai orang kata orang penat lah, dah tak tahu, fatigue macam tak tahu dah nak tengok apa. Nampak lagi gunung, nampak lagi jalan, dalam bas lagi 6 jam, dalam bas 8 jam, dalam bas 10 jam, ambil gambar kan. Jadi apa kita buat? Kita design sebaiknya dengan bantuan partner kita dekat Xinjiang. Jadi kita tulis, kita design. Sebab satu, kita nak tour ni akan jadi original lah Maizara punya. Jadi walaupun tournya mungkin nampak ada similar, tapi bila kita lock some tour program, kita tahu, sebab kita dah compare juga, ada beberapa travel agent yang buat, kita tahu analisa yang kita buat tu memang lebih, normalinya kita tahu apa pengisian program kita. Jadi our signature tour ni maknanya kita bukan saja nak checklist saja. Kami nak bagi peserta kita semua tahu ada perubahan dalam Xinjiang yang sangat besar tu.
dia akan dapat rasa perubahan-perubahan landscape, perubahan-perubahan lawatan, perubahan culture. Ada culture Cina, ada culture Hui, ada culture Uyghur. Lepas tu flow dia lebih natural. Kadang pergi sana, pergi sini, flight sana, flight sini, tak tahu kan. Jadi kita dah buat satu program yang kita rasa programnya lebih, kami kena fight sebenarnya dengan ejen kita sebab ejen ni selalu nak bagi generic punya tour. So bila kita bagi yang ni, dia macam tak ada akal leceh, akal itu, akal ini kan. Jadi kita tak, kita cakap kita nak, satu kita selalu compare juga dengan kadang-kadang what if kalau backpackers kalau buat, what is the best coverage yang akan buat, what if the attraction untuk Mak Saleh akan buat ni, apa benda, dan apa benda untuk kita pelanggan orang Malaysia, orang Islam mesti tak lepas kalau kita pergi ke kawasan Xinjiang ni kan, nak tengok apa. Jadi this is flow yang lebih natural. Sebab itu route kita untuk Xinjiang ni, bila kita buat scenic journey, actually kita cover Alpine Forest, Alpine Lakes, Forest Village, desert highways, Togut punya highway, lepas tu grassland, mesti ada grassland kan, sebab kena tahu Xinjiang ni part of the bigger scale of northern China. So atas China tu akan sampai negara Mongolia, Kyrgyzstan, Kazakhstan semua kan. Jadi dia akan dapat grassland. Lepas tu kita ada Silk Road, because of part of the Silk Road journey adalah melalui Xinjiang. Jadi anda akan dapat experience macam Urumqi, Tumpan adalah part of Silk Road punya program. Dan juga masa yang sama macam biasa, Maizara punya tour tak lengkap jika kita tak bagi the best experience untuk naik speed train atau bullet train. Jadi dalam tour ni ada dua program yang melibatkan speed train, iaitu transfer daripada Yining ke Urumqi, dan juga day trip Urumqi Turpan menggunakan train juga. Jadi kita bagi pengalaman ini supaya pelanggan kita bila pergi, kita tahu yang mereka dapat experience macam-macam perkara. Jadi kalau orang tanya Xinjiang ni macam mana, Xinjiang ni sebenarnya terlampau besar. Jadi terlampau besar, dia tidak ada satu program yang lebih hebat pada program lain. So sebenarnya you kena buat, orang kata Northern Xinjiang, Southern Xinjiang, kadang-kadang orang kata Western Xinjiang, kadang-kadang Eastern Xinjiang, mix, kadang-kadang mix of everything. So dalam konteks Maizara Travel ni, kita mix of Northern and also centralized Silk Road. Mana bila kita sebut Northern adalah benda lawatan yang utama sebab scenery, dan kemudiannya kita masukkan juga dengan dia punya Alpine Lakes, dengan grassland dia. Jadi kita masukkan juga Turpan. Jadi ada macam-macam elemen, gurun, Alpine, grassland, mountain valley, geological desert, oasis cities, dan juga budaya Silk Road. Kerana itulah kalau anda nak pergi shopping, Xinjiang bukan itinerary yang anda patut join ataupun program yang anda patut pergi, sebab Xinjiang tu dia offer sebenarnya bermacam-macam aktiviti yang mungkin kita tak terfikir sebab dia terlampau besar. Jadi flow program kita, macam mana flow program? Tengok flow program kita, ni map kita. So kita ada tulis pakai train ke pakai apa, lepas tu bandar dia kita akan pergi. So at least you study bandar apa yang you akan, yang kita cover, so that you boleh senang nak compare. So ini dia dah create yang lagi besar. Nampak ni. Kat Maizara ni, kalau anda tahu, kita ada map series ataupun program. Kita antara travel agent yang kita rasa sebenarnya sangat we actually really truthful. Kita tak try nak hide program kita, sebab once you letak, orang dah tahu tu mesti kita. Orang copy tak kira lah, tetapi once kita letak, kita tahu we are strong. Kita boleh buat sendiri sebab kita tahu this is our original. So that is why kita tak ada masalah untuk create map perjalanan kita. Map perjalanan kita supaya senang, dan juga tengok perjalanan kita macam mana kita travel. So this is our kita punya polisi. So program kita nanti adalah kita akan sampai daripada, sebab sekarang dulu ada nak buat flight charter tapi tak buat, jadi kami pun pening. So apa kita buat, kita normally akan pakai banyak flight China Eastern boleh, China Southern boleh, Sichuan Airlines boleh. So kita antara lawatan yang utama adalah selepas sampai, kita antara benda kita akan buat adalah Kurban Togut Desert Highway, iaitu Highway S21, iaitu highway yang cross pergi ke utara, iaitu kita nak pergi adalah dia overland punya route, jalan lurus tanpa penghujung anda akan dapat. Lepas tu ada banyak desert, iaitu gurun, dan juga dia sangat sinematik lah dalam perjalanan. Jadi jalan dia lurus tanpa penghujung. Ada padang-padang pasir, ada bandar-bandar dalam padang pasir. Lepas tu frontier,
sentiasa je ada bandar baru. Ada je bandar baru yang tanpa orang kata seluas mata, sepanjang mata, seluas mata memandang. Jadi hari-hari lawatan yang sangat sinematik. Jalan from ada yang gurun, ada yang oasis, ada yang bandar, jadi kita dapat. Jadi kita juga ada Wulungu, ada lake, ada Rainbow Beach, dapat tengok Rainbow Beach semua kan, supaya jalan kita tak adalah kita travel saja. So sebab bila kita nak sampai hari-hari yang highlight dia, kita kadang kita kena cross kan, sebab kita tak pakai flight. So ada perjalanan yang bukan setakat duduk dalam kereta saja, dia ada macam ada stop dia juga. Jadi macam Rainbow Beach ni adalah beach yang dengan formasi batu-batu yang mengikut cahaya matahari. Ikut tempat yang kita stop tu, kawasan batu tu akan berubah ikut warna tengah hari, petang dengan malam. Jadi lagi satu highlight yang kita seterusnya adalah highlight yang rasanya you tak boleh miss kalau you buat Xinjiang, is actually Hemu Village. Jadi orang kalau pergi sebut Xinjiang, dia mesti sebut Hemu Village sebab dia paling Switzerland antara semua Switzerland yang ada, sebab dia datang dengan rumah kayu. Tak payah Switzerland lah, dia mungkin ada, kalau kita punya Maizara 3 apps pun dia sama. Dia datang dengan rumah kayu, dia datang dengan gunung, dia datang dengan orang kata sungai yang jernih, dia datang dengan hutan. Lepas tu nampak gunung-gunung kat background. Jadi suasana yang nyaman, yang elok semua. Jadi this is Hemu Village yang kita akan pergi. Tapi dulu kita nak tidur, tapi sebab untuk orang Malaysia tak berapa kondusif, sebab tahulah kampung kan, jadi nampak lawa tetapi tak sesuai tidur. Jadi kami kita ubah. Dan juga tempat ni memang akan beri feeling rasa Europe, rasa Central Asia dan rasa juga Mongolia. Okey, jadi untuk bulan 9, bulan 10 akan datang ini, Hemu ni akan jadi peak autumn untuk pelanggan. Dan jika pergi spring, anda akan dapat grassland, akan jadi hijau belakang, background akan hijau fresh dan green. This is Hemu Village, iaitu dalam itinerary kita adalah pada hari ke-3. Jadi seterusnya adalah hari ke-4 Kanas. So Kanas ni kalau Hemu ni adalah village atmosphere, Kanas pula adalah beri the Grand Alpine. Sebab dia punya itinerary adalah Hemu Kanas, Hemu dengan Kanas sekali kan dia akan bagi. Jadi kita akan dapat tengok benda tu. Jadi dia adalah Grand Alpine. Dia ada Fish Pavilion, ada Fairy Bay, ada Moon Bay, Crouching Dragon Bay juga. Dia semua ada sebab dia ada enough orang kata tasik kan, tasik dengan sungai. Jadi dia Kanas ni juga ikut musim, different musim, different style, gambar pun akan different juga. Jadi kerana itulah bila kita buat kalau orang buat Xinjiang, Kanas ni menjadi antara destinasi yang mereka suka untuk ambil gambar, sebab scenery mereka, cahaya dia datang berbeza-beza pada waktu hari yang pada satu hari yang sama ataupun pada musim yang berbeza-beza. So this is Kanas. And then day 5, apa highlight dia? Day 5 dia adalah kami masuk ke Urho Ghost City, iaitu kita nak bagi kontras kepada program. Kita tak nak program kita Alpine lagi, Gunung Ganang. Selepas kita dah tengok 2 hari tu forest, Alpine dengan lakes, kita akan dapat geologi. Geologi itu apa? Geologi is actually kita nampak sebagai batu-batuan dia sangat surreal, sebab kita akan tengok kawasan batu yang telah terhakis berjuta-juta tahun dulu. Urho, dan dia juga rating sebagai antara top destination dekat China, dekat China ni, sebab dan sebenarnya peserta paling bagus kat sini adalah semua tour kita dah termasuk dengan excursion train kereta api, jalan-jalan, tak payah jalan kaki. Lepas tu kita juga termasuk dengan, kita dah calculate semua cost, termasuk dengan orang panggil, kalau orang Cina panggil battery car, kita dah siap bagi dalam tu. Jadi anda akan terasa kawasan tu macam dalam movie. So this is Urho Ghost City. Dan juga kenapa route ni berbeza sedikit daripada orang yang pergi towards the north saja ataupun the south saja? Sebab dalam keseluruhan route kita, hari ke-6 adalah dianggap antara hari yang paling cantik sekali dalam tour, iaitu Sairam Lake dan Ili Valley. So Ili Valley dan Sairam ni adalah part of kita punya greenery, sebab kawasan ni dia even orang Cina pun anggap hari ke-6 punya program ni, Sairam Lake dan Ili Valley ni antara attraction mereka, sebab gabungan of benda the best. Apa dia the best? It's actually Alpine, kemudian grassland, kemudian valley,
kemudian Snow Mountain kat belakang, kemudian dia ada Gyeonggi-go Bridge. Anda dapat experience benda ni. Jadi dia memang definitely ala-ala terpaling Swiss sekali dengan orang, dengan orang terpaling Swiss untuk semua orang. Jadi kita dapat tengok macam tempat ni memang mantap kan. Dan pada musim autumn dia akan jadi golden dengan dramatik, dan kalau spring pula lebih rasa lebih hijau, lebih refreshing. So kita jual ada dua. So hari ke-6 adalah hari yang orang kata terpaling Swiss sebab dia datang dengan grassland, snow background, ada bridge yang cantik. Dan kemudiannya pada hari 7 dengan hari 8, this is actually where saya bagi tahu kita ada masukkan Silk Road dan modern, iaitu kita tak buat macam saya katalah, kalau different syarikat dia buat different interpretation of the tour. Macam Maizara pun kita ada orang kata originality dia. Jadi kita bukan buat mountain saja, kita akan buat scenery saja, kita akan tak buat desert saja. So apa yang kita buat is actually kita bagi rasa high speed train. So yang penting dalam ni high speed train dia adalah daripada Yining pergi Xinjiang, iaitu 5 jam. Sebab orang pakai flight dekat 2 jam. Kami pakai train is about 5 jam lebih. Ada orang pakai bus, dia tak peduli, dia create 1 hari saja, asalkan create, asalkan nampak banyak hari. Untuk kita tidak. Kita nak bagi experience, so kita bagi experience 5.5 hours of train ride crossing the Xinjiang punya kawasan kan. Jadi anda dapat tengok dan kita sempat untuk pergi NGK. Ada 2 Grand Bazaar dekat kawasan ni. Apabila kita sebut Grand Bazaar, maknanya kawasan ni orang Islam ramai. Jadi kita akan pergi Dachau Grand Bazaar and Turpan Silk Road Oasis kita dapat pergi. So kita pergi Turpan juga. Dan dapat tengok experience Oasis ya. Sebab bila kita dah pergi ke kawasan, bila kita balik ke kawasan atau kita masuk ke kawasan desert, kita akan ada Oasis, desert culture. Lepas tu dapat Islamic punya pengalaman. Sebelum tu kita sendiri apa benda lah trip ni, tak ada langsung kisah Silk Road kan, sejarah Islam dekat Silk Road ada. Kita akan pergi ke Amen Minaret, kepada masjid-masjid yang ada kawasan. Di mana ada masjid kita akan berhenti kat situ. Saya perlu bagi tahu which is actually saya pun tak pasti. Kita tengok keadaan semasa. Saya difahamkan ada orang request kami nak solat kat masjid, Dekat China ni, because of Xinjiang ni adalah wilayah autonomous. Jadi ada tempat-tempat masjid, kecuali you apply betul-betul, timing you tahu nak datang, you kena apply, dan you boleh pergi masuk masjid. Tapi kebanyakannya adalah dia akan kerajaan China tak nak bagi sebab mereka tak nak jadi isu-isu. Jadi biasanya you have to submit paperwork nak pergi. Jadi apabila kita buat tour ni, kita buat keputusan kita mungkin boleh tengok tapi kita tak pergi masuk. Kalau kecuali dia buka, dan kita boleh pergi masuk ke masjid. Dan kena tahu masjid Cina ni, mereka paling takut is actually kalau kita datang dengan nak bawa manifesto kita lah, nak buat tunjuk perasaan ke apa benda kan. So dia tak nak. Jadi kerana itulah kalau kita dapat semayang di masjid, mungkin masjid tu masjid yang tidak ada high profile ataupun yang dikontrol. Kalau kita pergi even the bazaar also, you kena ada special styling untuk you pergi shopping. You tak boleh pergi pakai baju hitam, saya difahamkan, tak boleh nampak macam tu. You kena dressing macam orang Cina. Jadi kerana itulah dapat juga sejarah Silk Road tu definitely akan ada. Jadi dalam Xinjiang Tour Maizara ni kita akan combinekan 2 komponen, iaitu Northern Xinjiang yang tadi tu, Hemu, Kanas, Sharam Lake, tu semua tu, tetapi kita juga bagi Silk Road Xinjiang. Jadi anda dapat 2 kombinasi tour. Dan juga pada Urumqi pergi ke Turpan, which is hanyalah 1.5 jam gunakan train, ataupun ambil 3 jam pakai bas. Kami pilih untuk naik train sebab kita letak program ni pada hari terakhir. Hari terakhir mungkin kita dah penat, jadi kita buat santai-santai. Kalau tak nak pergi pun tak apa, duduk je kat hotel. Tapi bagi nak pergi, anda dapat tengok the Silk Road, one of the Silk Road town, city dekat dalam sejarah Silk Road punya perjalanan, iaitu Turpan. So kita akan buat kat situ, dapat naik train pergi balik, dan kat sana kita akan pakai bas lah. Tapi kita nak bagi orang kata rehat sikit lah, nak ending tu biar rehat, jangan ending dengan kepenatan kan. Jadi kenapa Xinjiang ni, tour Xinjiang ni kami propose sangat untuk orang-orang Islam, orang Melayu kat Malaysia ni? Sebab satu, makanannya 100% halal. Makanannya 100% halal. Lepas tu budaya Islam, kita rasa secure pergi dekat sini. Bazar, masjid, architecture dia,
dengan kita dapat peluang mungkin bertemu, bukan mungkin, kita akan berpeluang bertemu dengan masyarakat Islam dekat sana lah, Uyghur ataupun Hui. Dan juga highlight makanan. Highlight makanan penting. Kambing, skewers, naan, kebab, terasa macam pergi Turki pula kan, dengan jadi dengan handful noodle, mi tarik, halal barbecue, macam-macam lagi halal kan. Jadi this is actually kenapa Xinjiang ni dekat sikit dengan customer kita. Dan kalau masuk season kan, season kita akan buat autumn, dan kita tak buat winter. Ada moment kita tak buat sebab kita dapat, bila autumn dapat golden forest, kita dapat cinematic colours, lepas tu kita dapat cooler musim, orang kata weather yang lebih sejuk, lepas tu dramatic scenery. Jadi especially dekat Hemu, Kanas dengan Ili Valley tu memang cantik lah. Dan seterusnya kita akan dapat, bila kita buat spring pada tahun depan, bulan 5, kita plan bulan 4 atau bulan 5 atau bulan 6, lagi lambat green tu akan lebih banyak. Tapi kalau nak winter, sedikit kita kena gerak ke depan sikit, tapi akan lebih sejuk. So mungkin kita akan buat, kalau ada permintaan, kita mungkin akan buat ujung bulan 3 selepas raya ke, awal bulan 4 ke. Jadi kita akan, kalau kita buat spring, green lebih hijau, rumput lebih banyak lah kat grassland, alpine punya scenery lebih, lepas tu sound, ada background snow mountain akan nampak kan. Jadi sebagai penutupnya kita nak bagi tahu Xinjiang Scenic Journey Maizara ni bukan setakat kita nak create satu lagi destinasi, tetapi adalah sebagai kita nak bagi peluang untuk ramai orang yang bertanya mencari Xinjiang dapat dengar sendiri daripada penerangan kami dan dapat decide which Xinjiang you nak cover, which content yang ada yang you nak pergi. Adakah pergi ambil aja orang pergi Xinjiang, kita pun pergi Xinjiang tapi kita tak berapa pasti itinerary dia, ataupun decide kita nak pergi belah mana, nak tengok Silk Road sahaja ke, ataupun nak tengok scenery, ataupun macam kita buat northern which is sceneries plus 2 days atau 3 hari off the Silk Road China punya actual Xinjiang punya program. Jadi kerana itulah konsep kita untuk perubahan culture lokasi. You akan nampak perubahan geografi dia. Kita akan tengok bila kita pakai overland tu, bila kita cross China tu, Xinjiang ni kita akan nampak perbezaan dia. Dan saya nak bagi tahu, insya-Allah bulan 9 ni saya ada satu grup, saya jadi tour manager yang saya cakap tu grup. Saya akan pergi dan saya akan tengok journey saya ni macam mana, kalau saya perlu betulkan atau tidak. Tetapi okey je kalau kita betulkan, tetapi untuk saya ini dah terbaik sebab inilah kami gunakan sebagai nama Xinjiang Scenic Journey. So setiap journey itu ada aja dia punya highlights dia. Ada hari yang pendek, ada hari yang panjang. Ya. Jadi kalau kena tengok, kami akan buka dalam 2 atau 3 date. So dia ada specific date ni. Kenapa kami ada specific date? Because sekarang Xinjiang ni terlampau mahal. Harga dia adalah, harga flight dia orang kata lebih mahal daripada sekarang punya harga pergi Europe. Bayangkan, harga dia lebih mahal tiket dia. Punyalah ramai orang nak pergi Xinjiang. Bukan setakat Xinjiang, sebab dia tak ada flight direct. So dia kena pergi ke Beijing, ke Shanghai, ke Hong Kong, ke Guangzhou. Jadi kami sedaya upaya try nak bagi minimizekan harga tu. Bukan minimize, nak kontrol harga. Kerana itulah kita akan bagi specific time, specific date, supaya kita dapat lock harga kita. So at the moment kita jangkakan harga Xinjiang ni is about siap all in dalam 9,000. Dalam 9,000. Mungkin anda jumpa ada orang bagi 8,000, ada orang bagi 7,000, anda boleh compare. Tetapi macam kami cakap, nowadays satu flight kita consider mahal sedikit. Kalau flight tu murah, kami akan, mungkin anda akan nampak kita akan turun harga. Yang keduanya is actually kita datang dengan orang kata totality of the program, dengan pengisian yang padat. Lepas tu dengan train. Bila kita masukkan train, kita kena tahu. Memang orang kata, oh train tak mahal. Tapi betul, train tak mahal. Tapi bila kita pakai kereta bus, tiba sampai satu bandar yang patutnya you kena naik flight 2 jam, you tiba-tiba terus tukar. You tukar, you kata I nak naik train 5 jam setengah. Jadi kos kereta bas tu semua telah ditanggung, telah di-charge kepada kita sebenarnya. Bukan salah dia orang, sebab kita yang nak naik cepat. So the reason why kita nak naik cepat adalah kita nak bagi keistimewaan. Kita tak nak you asyik duduk dalam bas satu hari, rupanya tak ada apa. Perjalanan tu nak cross saja sebab nak jimat. Tak ada, kita macam kata nak paling cepat. Sebab kami tak nak buat macam orang kata buat 9 malam, 10 malam lah, apa benda kan terlampau panjang kan. Jadi kita buat kreatif dan semaksima yang mungkin untuk pelanggan kita. Jadi, partkan itinerary kita.
9 hari 8 malam Xinjiang. Tengok dia siap dah ada itinerary ni boleh minta. Boleh minta dekat siapa-siapa yang tuan-puan biasa tanya dengan tour manager mana yang you biasa. Ada sesiapa nak pergi bulan 10 kita akan buat bulan 10 dan kemudian kita akan buka satu atau dua date lagi pada bulan 5 dan mungkin kita akan buka awal bulan 4 satu. So this is actually scenic Xinjiang. Sebab itu kita nak buat flight tapi flight charter tak ada. So tak boleh buat. Jadi sekarang kita kena pakai flight CZ ke Guangzhou. Jadi Xinjiang dah sudah, alhamdulillah. Lepas ni saya akan cakap sikit lagi pasal Silk Road.